Okay guys, hari ni dah overhaul 125 biji 125 ZR. So kan, problem dia ni dah overhaul, buat punca dia leaking. Lepas tu dah siap overhaul semua, pas letak menyitam dia stay leaking lagi kan. Dia stay leaking. So cari-cari leaking dia dah jumpa. Crankcase owner dah siap beli crankcase baru. Ni yang original, belah punch. So kan dah pasang semua, dia masih leaking juga kan. So kalau nak skim, saya tak pasti boleh ke tak boleh nak skim. So dah beli crankcase baru, kapit, lepas tu pasang skru, okey kan. Rupanya dekat sini kan problem dia. Sini dah makin lah, sekejap kan. Sini kawasan area yang leaking tu lah. So cari-cari kan dekat sini kan, masalah dia. Kat sini korang boleh nampak dia punya ni, dia dah tenggelam. Dia dah tenggelam. Ni dia dah tenggelam ke dalam. So kan memang leaking. Ni first time jumpa 125Z leaking kat sini. Ni punca daripada sebab kan punca-punca dia, kalau kita fikir secara logik, mungkin ni bekas-bekas screwdriver kan. Diorang congkil. So kan, mana yang engine yang tak ada gasket tengah ni kan, mana yang engine tak ada gasket tengah ni kan, korang kena hati-hati kan bila congkil. Sebab dia dah bagi dekat lubang dia. Tengok. Kat sini. Dia dah siap bagi lubang dia kan. Jangan tersilap congkir. So kalau tersilap congkir, ni padah dia kan, leaking dia, punca dia leaking sini. Dia dah makan. Sebab yang tak ada gasket kan, kena hati-hati. Kalau macam ni pun kan bahaya kan. Pak ni kesan-kesan congkir. Lepas tu ni lagi ada sikit-sikit. Macam ni kan. Sebab dia memang tak ada gasket. Gasket engine tak ada. So dia mudah bocor lah. So mana yang pakai tak ada gasket tengah, hati-hati bila congkir. Ni problem ni. So tengok ITR macam mana nak guna. Kita cuba dulu. Ok kan, itu je untuk korang, sekadar share. Jaga-jaga engine yang tak pakai gasket, jaga-jaga bila congkir. Ok kan, kita jumpa next video. Ni saja share. Bye bye. Assalamualaikum.